Bahagia selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan hari perlawanan ke-25 bagi saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Kelantan Darul Warriors berdepan Johor Darul Takzim. Perlawanan yang terakhir untuk Johor Darul Takzim bagi aksi Liga musim ini. Wilkin, Jonathan Silva, satu hantaran awal, tandukan dan jaringan awal. Baksan da Silva. Tidak perlu menunggu lama, hanya 53 saat yang diperlukan untuk membuka cerita di Stadium Sultan Ibrahim. Pemain yang mengejar rekod 200 jaringan bersama dengan Johor Darul Takzim. Kini 6 lagi diperlukannya untuk melengkapkan angka tersebut. Satu tandukan yang menuju ke sebelah kanan Azfar Arif. Telah dimenangi untuk Stuart Wilkin kepada Baksan. Mencari ruang untuk Baksan. Sukar untuk menghalang pemain ini. Dari terus meledakkan jaringan demi jaringan. Ruang yang diberikan. Dan itulah natijahnya. Ledakan kencang bak peluru yang menewaskan Azfar Arif untuk kali yang kedua. Dua jaringan dalam tempoh 12 minit. Johor Darul Takzim datang lagi untuk Stuart Wilkin. Ini Azfar untuk menidakkan Stuart Wilkin. 15 minit yang pertama menjadi milik Johor Darul Takzim. Belum ada sebarang percubaan dari Kelantan Darul Warrior. Jonathan Silva, ruang di sini Hidalgo. Mudah untuk Manuel Hidalgo. Tiada kawalan ke atas Hidalgo selepas umpanan yang diberikan oleh Jonathan Silva. Untuk Martin Hidalgo. Ibu pemain menanti hantaran Hidalgo. Claudel! Apa yang sedang berlaku dengan Kelantan Darul Warriors pada ketika ini. Hampir setiap percubaan yang menuju ke pintu gol. Sebelum ini dia di bahagian kanan. Baksan, dorongan untuk Manuel Hidalgo. Masih lagi Hidalgo, satu chipping. Serba menjadi sentuhan dari pemain ini. Bijak dari Manuel Hidalgo untuk melakukan satu sungkitan. Baksan, peluang untuk Baksan di sini. Hat-trick dari Baksan. Hat-trick yang ke-18-nya bersama dengan Johor Darul Takzim. Ini merupakan hat-trick yang keempat untuk musim 2025-2026. Rembatan leret. Corbin. Stuart Wilkin. Tidak offside kedudukannya. Gol yang ke-7 terhasil. Kita baru di babak yang pertama. Namun sudah 7 jaringan yang dihasilkan oleh Harimau Selatan.
Laluan itu ditutup oleh Raul Parra. Teto Martin. Bergson tinggalkan kepada Raul Parra. Ke tengah. Dapat disekat. Raul merampas mula bola dan mudah untuk Bergson. Warna merah Afiq melakukan kesilapan. Apabila bola berada di kakinya, tetapi dia gagal untuk mengeluarkan bola tersebut dari kawasan berbahaya. Dan Raul Parra mudah untuk melorongkan kepada Bergson yang hanya perlu menolak bola masuk dalam satu-satu perlawanan. Corbin dihalakan kepada Stuart Wilkin yang dapat mencuri bola di situ. Benoit Hidalgo dan Diego Cesar. Satu lagi ruang terbuka. Untuk Johor Darul Takzim menambah koleksi jaringan mereka. Dan dari Hidalgo dapat dikeluarkan. Teto Martin untuk Yago. Panan dari Yago. Gol yang ke-10 dan 5 untuk Bergson. Tidak offside kedudukan Bergson. Diego Cesar yang sebelum ini mencatat nama sebagai penjaring, kini dia bertindak untuk memberikan bantuan jaringan. Buat gol yang ke-5 untuk Bergson. Robin. Stuart Wilkin mengambil alih. Antaran untuk Hidalgo. Hat-trick dari Manuel Hidalgo. Jaringan Hidalgo ini mengesahkan rekod kemenangan terbesar Liga Super. Masih lagi ada 30 minit yang berbaki. Peluang untuk Kelantan masuk. Akhirnya mereka berjaya juga untuk mendapatkan jaringan. Faris Izdiham yang menguis bola masuk. Tidak-tidaknya memberikan sesuatu untuk Kelantan The Warrior. Dia berada pada kedudukan yang tepat. Nazmi Faiz. Dorongan lolos untuk Manuel Hidalgo. Melihat kedudukan Bergson. 6 jaringan dari Bergson. Untuk Bergson. Gol yang ke-200. Manuel Hidalgo dapat mengesan kedudukan Bergson. Yang ke-11. Tandukan masuk. Syamir Kuti menyambut baik umpanan yang diberikan oleh Nazmi Faiz. Johor Darul Takzim belum selesai. Ada kawalan yang dilakukan ke atas Syamir Kuti. Nazmi Faiz. Hidalgo. Bergson meminta Teto Martin menjadi pilihan. Dan pilihan itu adalah pilihan yang tepat. Satu lencongan ke penjuru kiri yang dilakukan oleh Teto Martin. Diego Cesar. Raul Parra. Antara lintang. Sejarah tercipta di Stadium Sultan Ibrahim pada ketika Johor Darul Takzim melengkapkan saingan Liga Super untuk musim 2025-2026. Kemenangan terbesar di Lakar ke atas Kelantan The Warriors
Satu lagi jaringan memisahkan Bergson dengan gol yang ke-200 peribadinya untuk JDT apabila meledakkan 6 gol pada malam ini.